Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Nama saya Nufa Alina binti Mazlan, berumur 12 tahun, yang bersekolah di Sekolah Kebangsaan Selabak. Kod sekolah saya ialah ABA 5004. Hari ini, saya ingin mengulaskan tentang buku yang telah dibaca oleh saya, iaitu Anekdot Kisah Cuca Vaksin yang mengandungi 115 muka surat. Buku ini bertemakan pengalaman dan cerita-cerita ringan berkaitan dengan program vaksinasi COVID-19. Ia menggambarkan situasi sosial dan budaya semasa pandemik. Dalam suasana COVID-19 yang mencabar, vaksin menjadi satu perjalanan penting bagi setiap individu. Anekdot kisah cuca vaksin menghimpunkan pelbagai cerita pendek, berlatarkan pengalaman lucu, mencuit hati dan kadang-kadang menyentuh emosi sepanjang negara melaksanakan suntikan vaksin kepada rakyat. Melalui gaya penceritaan santai dan ilustrasi kartun warna-warni, buku ini membawa pembaca menyelami pelbagai situasi. Daripada kekalutan orang ramai yang takut jarum, hingga kepada perubahan superhero simbolik selepas menerima suntikan vaksin. Buku ini bukan sahaja mendidik kita betapa pentingnya vaksin untuk melindungi komuniti, malah menyuntik semangat positif untuk bersama-sama memerangi pandemik. Akhir kata daripada saya, ayolah rakan-rakan, mari membaca buku ini. Banyak lagi kisah yang dikongsikan oleh rakyat Malaysia tentang anekdot kisah cuca vaksin ini. Daripada kisah ini, dapatlah saya simpulkan pengalaman mengajar kita erti kesabaran, dapat membuat penilaian dan akhirnya bijak bertindak. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.